Ini cendawan tahung. Cendawan ni kalau kita tepi-tepi jalan tu banyak orang jual ni, sedap cendawan ni. Dia rasa dia manis kalau masak air lah. Ada kawan tu dia masuk ladang kelapa sawit dia terjumpa dekat satu guni beberapa hari, dia bagi peri sajalah. Kita pun ambil lah pasal dekat nak raya ni, keluarga balik ramai, jadi kita masak. Kalau nak masak ni memang sukalah. Ni masak air ni sedap lah, dia tak lemak kita masak air. Jadi terima kasih lah pada yang bagi tu. Kita pun nak lebih ni nak simpan. Lepas tanya dia, cara nak simpan, dia kata cendawan ni jangan basuh kalau nak simpan. Kecuali nak makan terus hari ni basuh. Kalau nak simpan, nak jemur, jangan basuh, cuma potong saja. Potong tu nak bagi dia masuk dalam tu, nak bagi kering lah. Dalam tu dia macam span kan. Kita potong tu udara dia keluar. Kita potong-potong, jemur kering, simpan. Tak apa, lama pun tak apa. Bila kita nak makan, kita basuh-basuh, dia segar semula. Baru kita masak. Itulah. Hari ni dekat nak raya ni, keluarga balik ramai ni, alhamdulillah lah jumpa sayur sedap ni. Ni keluarga pun dah ready nak masak hari ni. Hari ni puasa terakhir lah untuk bulan ni. Keluarga pun dah balik, baru dah balik dah ada ni. Jadi hari ni kita masak cendawan, lepas tu kita jemur. Bila dah selebihnya kita simpan lah. Takut anak-anak nak balik, kita bagi je. Kita tak jual ni, nak simpan saja. Dia bagi petua ni budak ni. Dia petua cara nak simpan lama cendawan. Itu daun palah dalam beledi tu petua juga. Kalau kita nak tahan lama daun palah, kita kerak tu, ikat kemah-kemah, kita letak air sikit, ditangkar.